Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya nak membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pengenalan tentang PPPM. PPPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PPPM adalah Pelan Transformasi Pendidikan Negara. Dia meningkatkan kualiti sistem setaraf antarabangsa. Selain itu, PPPM juga fokus kepada 5 aspirasi sistem. Selain itu, penekanan pembangunan murid secara holistik. Yang akhir sekali ialah memperkasar profesionalisme guru dan kepimpinan sekolah. Malaman PPPM ialah 100% akses pendidikan. Selain itu, pembentukan model insan berdaya saing global. PPPM juga peningkatan prestasi murid. Sistem pendidikan cekat dan berkesan. Akhir sekali ialah pengurangan jurang pendidikan. Sekarang, kita membentangkan tentang pengenalan SKPM, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. SKPM ialah instrumen penilaian kualiti sekolah dan juga menilai pengurusan dan kepimpinan. SKPM juga adalah standard pengajaran dan pembelajaran, dan SKPM juga dapat mengukur pencapaian murid. SKPM juga boleh menjadi panduan penambahbaikan berterusan. Okey, seterusnya ialah tentang hubungan PPPM dengan SKPM. PPPM adalah menetapkan hala tuju pendidikan. SKPM adalah memastikan pelaksanaan berkualiti. Dua-dua ini dasar tanpa pemantauan ialah pendidikan berkualiti. Dua-dua ini boleh menyokong aspirasi sistem dan aspirasi murid. Seterusnya, 5 aspirasi sistem pendidikan. 5 aspirasi iaitu akses, kualiti, ikuti, perpaduan dan kecekapan. Dari bidang akses, 100% enrolment prasekolah hingga menengah. Pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Kurangkan keciciran murid berisiko. Dan bantuan kewangan dan sokongan khas. Perluasan TVET dan laluan alternatif untuk murid-murid. Kedua ialah kualiti. Kualiti pendidikan diukur berdasarkan menentang asas antarabangsa dengan rujukan kepada pentafsiran global seperti Program for International Student Assessment PISA dan Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS. Penekanan diberikan kepada kepak serta keupayaan mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar bagi meningkatkan daya saing murid di peringkat global. Seterusnya, tentang ikuti. Ikuti bertujuan mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta jurang sosio-ekonomi. Kesamaan peluang pendidikan dipastikan agar setiap murid berpotensi mencapai kejayaan. Pendidikan juga berperanan sebagai alat mobiliti sosial dengan sokongan khusus kepada golongan kurang bernasib baik. Aspirasi keempat ialah perpaduan. Interaksi berbagai gaung dalam bidang murid-murid dan perkongsian nilai dan pengalaman untuk guru untuk memberi pengalaman sendiri supaya murid dapat menerima pengalaman yang lebih baik dan kualiti. Seterusnya ialah menghargai kepelbagaian, pembinaan identiti nasional dan sekolah sebagai ejen integrasi. Aspirasi kelima ialah tentang kecekapan.
Kerja cabang menekankan pengurusan sumber secara optimum bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Accountability dalam perbelanjaan dan sistem sokongan yang mantap kepada guru serta sekolah memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkesan dan berimpak tinggi. 6 aspirasi murid. Pertama, pengetahuan. Kedua ialah kemahiran berfikir. Ketiga ialah kemahiran memimpin. Keempat ialah dui bahasa. Kelima ialah etika dan kerohanian. Keenam adalah identiti nasional. Pengetahuan ialah penekanan terhadap pengetahuan merangkumi penguasaan literasi dan numerasi yang kukuh, penguatan mata pelajaran terasa dan pemekasaan STEM. Keseimbangan antara akademik dan kurikulum turut diberi perhatian bagi memastikan perkembangan menyeluruh murid selaras dengan perbelanjaan abad ke-21. Dari aspirasi murid iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir menumpukan kepada pembangunan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Murid dikalahkan menyelesaikan masalah secara sistematik melalui pengaklulan logik serta penerapan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEPA, soalan KEPA dalam PPT. Kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin merangkumi penerapan nilai keusahawanan, daya tahan dan daya saing. Murid juga dipupuk dengan kecerdasan emosi, komunikasi berkesan serta kebolehan bekerja dalam pasukan bagi membentuk kepimpinan holistik. Dui bahasa. Penguasaan dui bahasa menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa global. Di samping kelakkan mempelajari bahasa tampahan, keupayaan ini meningkatkan daya saing dan memperluas akses kepada ilmu antarabangsa. Etika dan identiti nasional. Aspek etika dan identiti nasional memberi penekanan kepada nilai kerohanian, integriti dan moral serta tanggungjawab sivik. Elemen patriotisme, persatuan dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dipupuk bagai membina jati diri yang kukuh. Hala tuju pendidikan abad ke-21. Dalam reformasi pendidikan dari tahun 2013 hingga 2025, ia memfokuskan kepada 3 aspek, iaitu fokus kepada akses pendidikan berkualiti untuk semua, penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEPAT, dan mengurangkan jurang pendidikan bandar hingga luar bandar. Seterusnya, reformasi pendidikan terkini, iaitu dari tahun 2026 hingga 2035. RPN 2000 tahun 2026 hingga 2035 menjadi kerangka utama hala tuju pendidikan negara. Kedua ialah mengusung semula dasar lama dengan pendekatan baharu yang lebih manusiawi, seimbang dan berimpak langsung kepada kehidupan rakyat. Ketiga ialah tumpuan kepada mutu, akses, equity, keluasan dan kemampanan. Perubahan dan hala tuju pendidikan semasa. Pendidikan abad ke-21 menumpukan kepada pembangunan kemahiran, nilai dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan, sejajar dengan perkembangan teknologi, ekonomi global dan masyarakat berbilang budaya. Ciri-ciri kemahiran 4C, communication, iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Pembelajaran konteks dan autentik. Pembelajaran dikaitkan dengan dunia sebenar, penyelesaian masalah sebenar,
Penekanan nilai dan sasia, iaitu nilai murni, etika digital dan jati diri tanpa patriotisme. Kedua ialah digitalisasi dan teknologi. Proses pengintegrasian teknologi digital secara sistematik dalam sistem pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri digitalisasi dan teknologi, iaitu membolehkan pembelajaran dijalankan secara fleksibel, kendiri dan berpusatkan murid melalui platform pembelajaran digital seperti LMS, Google Classroom dan pembelajaran dalam talian. Ia menggalakkan penggunaan teknologi seperti AI, AR, VR dan multimedia interaktif dalam PDP. Ia mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, autentik dan kontekstual. Ciri-ciri ketiga ialah memperkukuh peranan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Etika digital, keselamatan cyber dan penggunaan teknologi secara berhemah bagi membentuk sasiah murid yang bertanggungjawab. Implikasi terhadap murid. Murid mendapat manfaat melalui persekitaran pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Pendekatan berasaskan projek serta mengukuhkan kemahiran insaniah membuka laluan akademik dan vokasional yang lebih fleksibel dan relevan. Implikasi terhadap guru. Guru perlu merancang PDP secara sistematik serta mengamalkan profesionalisme berterusan. Integrasi TMK, wawasan global dan peranan sebagai suri teladan nilai murni menjadi teras dalam pelaksanaan pendidikan berkualiti. Implikasi terhadap latihan guru. Latihan guru menuntut pengambilan secara holistik dan pemekasan kurikulum IBG. Fokus terhadap KEPAP. Pedagogi abad ke-21, pensyarat berkelayakan serta sistem mentor dan praktikum berkualiti memastikan kesiapsiagaan guru masa hadapan. Perubahan peranan dan keperluan kompetensi guru. Perubahan peranan guru, iaitu peralihan teacher center to student center. Guru sebagai fasilitator, pembimbing dan mentor, pemutar cara perkembangan sosial murid. Pelaksanaan melalui aktiviti kooperatif dan pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBL. Keperluan kompetensi, penguasaan teknologi digital dan pedagogi abad ke-21. Selain itu adalah penerapan KEPAP dan STEM, pengurusan bilik darjah yang berkesan. Selain itu, sekarang kita membincangkan tentang cabaran dan implikasi terhadap guru. Cabaran pertama ialah beban tugas pentadbiran. Kedua ialah penyesuaian terhadap teknologi. Ketiga ialah tekanan emosi dan kekangan masa sebab guru sibuk dalam kerja sekolah dan semak tugasan murid-murid di rumah. So, guru akan kekangan masa untuk kehidupan mereka dan pentadbiran. Cabaran keempat ialah jurang kemudahan antara sekolah. Sekolah kekurangan kewangan untuk meningkatkan kualiti seperti infrastruktur sekolah, iaitu komputer untuk murid-murid belajar tentang teknikal digital. Okey, seterusnya tentang implikasi positif. Peluang latihan dan pembangunan profesional. Kedua, peningkatan kemahiran pedagogi. Guru lebih kreatif dan inovatif. Dan keempat ialah pengiktirafan profesionalisme guru.
Seterusnya ialah cabaran pelaksanaan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Cabaran utama pertama ialah jurang digital. Ketidaksamaan akses kepada peranti dan internet antara bandar dan luar bandar. Sebab dalam bandar, network dan digital lebih lancar dan luar bandar tidak mempunyai infrastruktur yang canggih. Hal ini akan menjejaskan keberkesanan pembelajaran digital dan berasaskan teknologi. Seterusnya, cabaran kedua ialah kesediaan guru dan murid. Tidak semua guru mahir menggunakan pedagogi digital dan teknologi pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana guru dari pedagogi digital dan teknologi pendidikan masa kini baru menjadi canggih. Guru perlu masa untuk mempelajari tentang teknologi pendidikan dan pedagogi digital. Hal ini akan menjadi murid kurang disiplin kendiri serta kemahiran pembelajaran kendiri. Cabaran ketiga ialah beban sistem dan infrastruktur. Kekangan kemudahan fizikal dan sokongan teknikal. Tekanan terhadap guru akibat perubahan kurikulum yang pantas. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan pertama ialah memperkukuh infrastruktur digital, penyediaan akses internet yang stabil dan peranti pembelajaran secara menyeluruh di kawasan sekolah. Hal ini penting kerana akses internet yang stabil dapat membantu guru-guru mempunyai pembelajaran yang lebih kualiti yang lebih baik. Dan cadangan kedua ialah pemerkasaan profesionalisme guru. Latihan berterusan dalam pedagogi abad ke-21 dan teknologi pendidikan. Ketiga ialah pembangunan holistik murid. Penekanan kepada kemahiran insaniah, pemikiran kritis dan pembelajaran kendiri. Rumusan. Sebagai rumusan keseluruhan, dapat kita simpulkan bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia yang digariskan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia serta disokong oleh Standard Kualiti Pendidikan Malaysia merupakan asas penting dalam transformasi sistem pendidikan negara. 5 aspirasi sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia dirancang secara menyeluruh dan strategi. Pada masa yang sama, 6 aspirasi murid pula memberi penekanan kepada pembangunan individu secara holistik dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, dui bahasa, etika serta identiti nasional. Namun begitu, kejayaan segala aspirasi ini tidak akan tercapai tanpa peranan guru berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk sasiah, nilai dan jati diri murid. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme, mengamalkan pedagogi yang berkesan serta bekerjasama dengan komuniti demi memastikan pembelajaran yang bermakna. Kesimpulannya, pendidikan merupakan tunjang kepada kemajuan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, semua pihak khususnya guru perlu komited dalam merealisasikan aspirasi pendidikan demi masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Ini adalah sumber rujukan. Terima kasih mendengar pembenangan saya.